kita akan lihat recap kerana di penghujung nanti yang pentingnya untuk kita melihat persaingan untuk memenangi perlumbaan itu tadi. Di peringkat awal kita dah jangkakan Izam Iqmal berada di depan Qayyum. Ini semua pelumba yang gemar untuk berada di depan di awal perlumbaan dan untuk mengawal perlumbaan. Strategi yang mereka gunakan semalam, Izam gunakan strategi ini menjadi sepenuhnya. Dan tempat keempat juga agak baik untuk Izam sebenarnya kerana dalam perebutan pilihan keseluruhan tahun lalu pun dengan kedudukan yang paling rendah. Ini ketika Izam mengelak daripada Adi Putra yang sebenarnya pula dia mengelak daripada Muhammad Ali pada Muhammad Asri. Bahagian hadapan kita lihat Qayyum yang mendahului seketika. Qayyum yang sudah berada di depan Umar Al-Zakir Zofairi. Ketika lap lagi akan tamat, kita mula nampak jentera nombor 2 bergerak ke hadapan sedikit tu dia di belakang. Kita nampak dia nombor 6 yang berada di hadapan yang akhirnya menamatkan perlumbaan pada kedudukan tidak dapat dalam top 3. Dan final lap ini berikan tumpuan pada final lap. Qayyum masih lagi mendahului perlumbaan menuju ke selekor yang terakhir. Dia dapat mengawal dengan baik. Izam kali ini tersekat, tidak dapat untuk keluar dan bersama dengan kelompok di hadapan. Kali ini di bahagian hadapan ini yang ada kelebihan 22 Adi Putra, 23 Faiz Zekri Sabri. Dan ketika masuk di turn 15 ini, kita boleh nampak dari luar sedikit Zat Zaidi yang berada di depan sekarang ini bersebelahan dengan Adi Putra. Dan sekarang Adi Putra yang cuba untuk mencari ruang untuk masuk menewaskan Zat Zaidi, tahan kedudukan di hadapan di tempat yang pertama.